Okey, hari ni barang baru sampai CDI, tak payah mapping. Jom kita try tengok. Sebelum ni kami dah try dah. Berbulan dah kami duk R&D CDI ni. Ni kami nak tunjuk tengok. Real punya. CDI standard, CDI GSM. Satu mapping. Okey, kita try run CDI standard tu. Lepas tu siap ni kita cucuk CDI O-ring GSM pula. Okey, start enjin. Buka kipas. Tiga kali. Okey, kita dah try CDI standard. Dia punya horsepower dia 18 lebih tu, graf dia lagu ni. Okey, tadi kita try cucuk tu. Video ni kita tak ada cut-cut . Cuba kita ubah-ubah sikit video bagi laju kadang lambat. Ni kita tukar bawa CDI GSM yang satu mapping. Barang baru. Okey. Ni ke real lah. Tak buka kipas tu. Dari mana ini? Oi, lain macam. Aduh. Ni run pertama. Lagi 2 run. Sebab tadi CDI tender 3 run. Ni 2 run. Beza lah. Horsepower naik. Oh. 16 lebih. 1 run lagi. Ya. 1 run lagi. Kita kena cukup 3. Cantik. Video yang stop yang stop. Jangan stop. Jangan stop. Okey, kita pilih CDI standard tadi 3 run. CDI GSM yang tak payah PNP 3 run. Kita ambil yang terbaik punya. Okey, ni CDI standard yang terbaik. Okey, yang beza dia tengok. CDI standard 18.6 horsepower. Torque 15. Masuk CDI GSM PNP 125 naik 1 horsepower. 19.5. Beza. Dia benang tadi. Tak katuk kipas sakit Hongkong. Dia punya power benang dari bawah tau. Kira bawah 5,000 tu. Dia benang tau. Menang banyak. Hidup sampai ke ujung. Kalau motor standard modi ke ada tambah horsepower 1 ke 2 ni kira tak senang lah nak buat. Try kita ram tengok CDI standard dengan CDI racing. Ni kita ram. Kita tengok. Kali.
dah cucuk tender. Memang syok lah, memang syok. CDI ni. Sedap lah. Oh, bawah bok-bok mengkuang tu. Power ke ringan. Ringan bagus ya. Tak speed bang ring. Ha ni tender. Lemau. 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 Koreng Okey. Hampa tunggu apa lagi? Kita buat senang je. Hampa tengok mapping apa CDI ni. Cucuk saja. Padu naik nyok CDI ni. Tak payah teruk-teruk bah. Untuk 125 Tak payah teruk. Beza tu horsepower dah. Lain macam. Apa nak cakap tadi rasa ni? Dia beli dulu boleh tahu apa beza dia. Memang benda ni kami dah try lama dah, kami dah tahu dah. Benda ni hangpa beli hangpa tahu. Hangpa kena beli pun hangpa tahu apa padu dia. Tapi kat sini hangpa nampak padu tak padu tu dia kat situ. Baca kat situ. Ni bukan cerita apa, nampak tengok kat situ. Kau Kira rasa atas jalan tu beza lah. Beza. Kalau motor ni 1-2 horsepower ni memang beza. Dia bukan kereta. Kereta dia kena makan banyak horsepower. dia tak mudah ABC tu untuk 1 horsepower tu. Jadi buruh CTI boleh naik 1 horsepower, tak payah cakap banyak. Motor standard pun boleh pakai. Nah, bawa beli. Yang berminat ada link. Wasabi ada link Wasabi. Kalau nak cepat ada link Wasabi. Hampa tekan link Wasabi. Orang kita layan. Hampa terus post. Post. Boleh. Acik oleng. Padu naik nyok.